Okey, jom kita bincangkan satu dokumen yang sangat-sangat penting dalam sejarah negara kita, Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bukan sekadar helaian kertas lama tau. Ia adalah satu titik perubahan hasil daripada sebuah penentangan dan ia boleh dikatakan sebagai langkah pertama yang benar-benar konkret ke arah kemerdekaan. Tapi kan, sebelum kita bedah siasat perjanjian 1948 ni, kita kena faham dulu apa yang berlaku sebelumnya. Kenapa ia wujud? Sebabnya, rancangan British sebelum ni, iaitu Malayan Union, gagal. Dan bukan gagal sikit-sikit, tapi gagal teruk. Kegagalan inilah yang membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Disebabkan bantahan besar-besaran itulah, maka pada 1 Februari 1948, lahirlah Persekutuan Tanah Melayu. Yang menariknya, ia bukan lagi satu pelan yang British paksa macam tu je. Kali ini, ia adalah hasil rundingan satu perjanjian yang dipersetujui bersama Raja-Raja Melayu. Ini adalah respons terus kepada suara orang tempatan. Baiklah, ini dia agenda kita. Mula-mula, kita akan lihat macam mana peralihan dari Union ke Persekutuan ini berlaku. Lepas tu, kita akan tengok struktur kerajaan barunya. Seterusnya, bahagian yang sangat penting, bagaimana kuasa raja-raja dipulihkan. Kemudian, kita sentuh isu hangat iaitu syarat kerakyatan dan akhir sekali, kita akan simpulkan legasinya. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, peralihan dari Malayan Union ke Persekutuan. Ini bukan sekadar pertukaran nama ya, ini adalah sebuah kisah tentang penentangan rakyat dan akhirnya satu kompromi yang membentuk negara. Inilah kata kuncinya, kompromi. Tak macam Malayan Union yang orang rasa macam dipaksa terima, Persekutuan 1948 ni adalah hasil rundingan. Ia perlu seimbangkan tiga kepentingan besar, agenda British, kedaulatan Raja-Raja Melayu yang hampir hilang dan juga suara orang ramai. Okey, jadi macam mana rupa pentadbiran baharu ni? Apa yang sebenarnya berubah dari segi struktur? Mari kita lihat lebih dekat. Asasnya, persekutuan ni menggabungkan semua 9 negeri Melayu bersama dengan 2 negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Jadi, kesemua 11 negeri ni disatukan di bawah satu pentadbiran pusat. Tapi, ada satu pengecualian yang sangat ketara. Singapura. Ia tak dimasukkan sekali dalam persekutuan ni. Ia kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Kenapa? Sebab utama, statusnya sebagai pelabuhan bebas yang sangat penting untuk perdagangan British. Kalau kita tengok hierarkinya pula, di puncak kuasa, kita ada Pesuruhjaya Tinggi British. Dia adalah ketua eksekutif dan dia ada kuasa veto. Maksudnya, dia boleh batalkan apa-apa undang-undang. Untuk bantu dia, ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan, di mana wakil pelbagai kaum mula dilibatkan untuk gubal undang-undang. Yang menariknya, wujud pembahagian kuasa yang jelas. Kerajaan pusat atau persekutuan akan uruskan hal-hal besar macam hubungan luar negara, pertahanan dan keuangan. Manakala kerajaan negeri pula, mereka masih ada kuasa ke atas isu-isu tempatan seperti tanah, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat. Sekarang kita masuk ke salah satu tuntutan utama orang Melayu ketika menentang Malayan Union. Bahagian ketiga, pemulihan kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ini isu yang sangat besar pada waktu itu. Konsep utama yang dibawa balik ialah Raja Berperlembagaan. Apa maksudnya tu? Senang cerita, Raja-Raja Melayu diiktiraf semula sebagai ketua yang berdaulat di negeri masing-masing. Tapi, kuasa mereka kini tertakluk dalam satu kerangka undang-undang moden, iaitu perlembagaan. Jadi, apakah kuasa-kuasa yang dipulangkan? Sultan kini mempunyai kuasa untuk memperkenankan undang-undang di peringkat negeri. Dan yang paling penting, Majlis Raja-Raja ditubuhkan. Ini bermakna pandangan Raja-Raja mesti dirujuk sebelum mana-mana undang-undang persekutuan diluluskan. Perubahan ni ibarat langit dengan bumi berbanding zaman Malayan Union. Seterusnya, kita beralih ke isu yang mungkin paling rumit dan paling hangat dibahaskan masa tu, syarat kewarganegaraan. Ini adalah satu perubahan drastik berbanding syarat kewarganegaraan jus soli yang sangat longgar dalam Malayan Union. Dalam perjanjian 1948 ni, ada dua cara utama untuk dapat kerakyatan. Pertama, secara automatik atau kuat kuasa undang-undang. Kedua, melalui permohonan atau pendaftaran. Dua-dua ni sangat berbeza. Jom kita perincikan. Okey, untuk laluan automatik, ia tak lagi semudah dulu.
Prinsip jus soli atau hak kerakyatan berdasarkan tempat lahir tu disempitkan. Ia hanya untuk dua kumpulan utama, rakyat raja yang merujuk kepada orang Melayu dan orang asli dan rakyat British, iaitu mereka yang lahir di Pulau Pinang atau Melaka. Nah, bagi mereka yang tak layak secara automatik, jalan kedua adalah melalui pendaftaran. Dan syaratnya, memang ketat. Pemohon kena buktikan mereka dah tinggal lama kat sini iaitu 15 tahun. Kena ada kelakuan baik, tiada rekod jenayah, kena fasih berbahasa Melayu atau Inggeris dan yang paling penting, mesti angkat sumpah taat setia. Akhir sekali, jom kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Macam mana semua butiran ni, pentadbiran, kuasa raja, kewarganegaraan membawa kita selangkah lebih dekat kepada kemerdekaan. Inilah legasi sebenar Persekutuan 1948. Sebenarnya, kita kena faham yang Perjanjian Persekutuan 1948 ni bukanlah satu penyelesaian yang sempurna untuk semua pihak. Ia adalah satu kompromi yang realistik pada zaman itu yang cuba mencari jalan tengah antara kuasa British dan kehendak penduduk tempatan. Jadi, secara ringkasnya, apa hasil utamanya? Ia pulihkan kedaulatan raja-raja. Ia perketatkan syarat kerakyatan. Ia wujudkan satu sistem persekutuan yang berfungsi. Dan yang paling mustahak, ia membina satu platform pentadbiran yang stabil yang membolehkan tanah Melayu mula berjalan ke arah berkerajaan sendiri. Ya, memang betul. British masih lagi berkuasa. Pesuruhjaya tinggi masih pegang kata putus. Tapi, perjanjian inilah yang meletakkan asas pentadbiran, perundangan dan sosial yang kukuh yang akhirnya membuka jalan untuk kemerdekaan dicapai kurang daripada 10 tahun kemudian pada tahun 1957. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda renungkan. Semua kompromi yang dibuat pada tahun 1948 tu tentang kuasa raja, hak negeri, definisi warga negara, bagaimanakah gema keputusan-keputusan ini masih lagi terasa dan membentuk lanskap sosial dan politik Malaysia yang kita diamini hari ini? Fikir-fikirkanlah.